Adik macam ni. Nah, ibu ada kipas baru ni. Mesti adik nak bawa pergi sekolah kan? Sedih pula dia. Adik. Ni ibu ada kipas baru. Adik cuba teka kalau apa. Adik rasa kalau apa. Kena teka. Nak tengok. 1, 2, 3. Oh, cantiknya. Adik. Color ni apa? Oh, okey. Sekejap kita tengok. Cantiknya, ya Allah. Korang tengok ni, kipas kojodok yang baru Lepas tu dalam ni dia bagi lanyard dengan kabel USB. Kita on, kita tengok berapa dia punya speed. 20, 40, 60, 80, 100. Oh, 100 dia punya speed. Korang tahu kan, ibu ni mesti akan beli juga kipas daripada Gojodok. Apa keluaran terbaru daripada Gojodok ni. Yang ni salah satu ni memang dia boleh jadi macam ni tau. So yang ini kiranya hand free lah. Bebas tangan kan. Korang letak lanyard ni, korang boleh gantung je. Dah senang dah. Direct dekat muka korang kan. Nampak ni, cantik korang. Dia ada beberapa colour. Yang ibu ambil colour pink. Sebab ibu rasa macam dah lama ibu tak beli colour pink. Biasanya purple lah, hitam lah, putih lah kan. So pink ni kira dah ni. Nak pakai? Nak bawa pergi sekolah ni. Dahsyat betul. Yang ni dia ada ni tau, ada sejuk. Yang ni IC fan. Okay, cooling fan dekat sini. Dia bagi tahu cooling fans. Ni best. Okay, kalau korang dapatkan, korang boleh klik kat beg kuning tu. Ibu dah masukkan. Yang ni berbalik korang dia 100 speed. Tak bising. Yang paling penting adalah tak bising. Korang boleh dengar tak bising. Semua je. Rasa? Korang tahu tak ini function yang dia bagi yang ni. Okay, korang kena letak dekat sini. Okay, nanti dia akan bau wangi tau. So boleh putarkan saja. Dia ada boleh buat putaran ni. So kalau katakan bau dia wangi tau korang. Bau macam bau lemon, bau lime. Macam tu lah. Betul lah, lemongrass kan. Bila kita on, dia akan ada bau wangi tau. Ada tempat sejuk ni. Ada tempat sejuk dia juga. Ni kena tekan lama-lama. Kalau nak tempat sejuk dia, kena tekan lama-lama. So nanti dekat sini dia akan ada yang sejuk ni. Automatik yang ni letak dekat sini. Wangi boleh ada angin yang fresh lah macam tu. Nampak tak? Ini ibu rasa korang masih tak ada lagi ni. Korang kena beli yang ni, okey? Kat beg kuning tu.